Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita kali ini adalah macaron. Ikuti cara membuatnya ya. Okey, serbuk almond 50 gram. Kita buat sikit dulu ya. Takut sebab kita nak buat percubaan ni. Takut tak menjadi pula ya. So buat sikit-sikit dulu ya. Okey, kita buat 50 gram. Gula icing pun 50 gram. Gula icing pun 50 gram ya. Okey, gula kastor pun 50 gram. Gula kastor pun 50 gram ya. Nampak tak? 51 tak apalah, sikit je. So, putih telur pun 50 gram juga ya. Kita timbang 50 gram ya. Okey, putih telur pun 50 gram. Okey, sikit, lebih sikit tak apa ya. Lebih kurang 2 biji ya. Saiz B kita dapat 50 gram, lebih sikit tak apa. So, semua timbangan ni sama ya. Gula asin, almond hancur, gula kastor dan juga putih telur. Semua 50 gram atau lebih sikit 51 pun tak apa ya. Asalkan tak lari sangat ya. Okey, so sekarang kita nak ayak dulu serbuk almond dengan gula asin, ayak bersama ya. Ataupun kalau kita nak mixer dulu pun boleh, tapi saya tak mixer, saya ayak je pun boleh juga ya. Ayak bersama. Okey, sekarang kita dah ayak bersama. Ada sikit ni tak payah masuk ya. Dia macam serbuk kasar-kasar ya, so tak payah masuk. Okey, sekarang kita nak double boilkan sebentar ya. Kita punya ni apa ni? Putih telur dengan gula ya. Sikit dah, setengah je gula. Kita double boilkan hingga gula larut sekejap je ya. Macam ni kita letakkan, masakkan air dan letakkan kita punya telur ni dekat atas. Macam tu. Jangan lama sangat, dalam 3 minit je supaya kita punya gula tu larut. Jangan sampai telur tu masak pula ya. Okey, dah gula pun dah larut dah ya. Okey, macam ni struktur dia. Kemudian kita mixer hingga kental ya. Kita masukkan yang lebih tadi tu gula tu. Okey, sekarang mixer hingga kental. Okey, sehingga kita dapat struktur begini ya. Mering kita macam tu, tak nampak sangat tegap ya. Bila kita terangkup dia tak jatuh ya. That means dah sudah dah. Kita letak sikit warna. Okey, saya letak warna serbuk. Kalau boleh letak warna serbuk ya. Sebab makaroni susah ya. Kalau kita nak letak warna air kan, kita punya tu adunan dah lari dia punya tu ya. Okey, sekarang mixer. Okey, dah sudah kan. Kita nak masukkan almond, serbuk almond tadi yang kita dah ayak terlebih dahulu dengan gula asin ya. Kacau dengan spatula saja ya. Masukkan serbuk almond yang kita dah ayak terlebih dahulu tadi. Kita ayak dengan gula asin ya. Okey, gaul serata macam ni. Gaullah serata. Okay, saya gunakan alas begini ya untuk macaron punya. Kalau tak ada, kita boleh gunakan juga baking paper ya. Okey, yang ni kita dah masuk dari dalam tu. Kemudian kita boleh pipekan kat sini ya. Okey, sekarang kita dah siap pipe kat atas kita punya loyang. Acuan macaron punya ya. Kita ada silikon khas untuk macaron ya. Kalau tak ada pun tak apa, kita boleh letak dalam baking paper je ya, atas baking paper. So biarkan kat sini lebih kurang 50 minit ataupun 1 jam sehingga kat atas tu kita boleh sentuh dia, tak melekat ya, tak melekit. Sekarang kita nak membakarnya ya. Kita nak test dulu. Kita nak letak jari atas ni melekit ke tak? Tak melekit kan? Langsung tak ada melekit kan? That means bolehlah kita membakarnya ya. Okey, macaron kita dah masak. Nampak kaki dia kan? Nampak tak? Okey, tunggu sejuk, nanti kita akan tunjukkan kaki dia ya.
Kaki tu that mean memang ada macaron, memang ada dia punya kaki dia ya. Kalau tak jadi tu, kalau tak ada tu tak jadilah macaronnya ya. Tapi ni jadi dengan cantik sekali ya. Nanti kita sejukkan dulu, kita akan tunjukkan. Okey, macaron kita dah siap masak. Kita nak letak buttercream di tengah. Okey, kemudian kita so terima kasih kerana menonton. Selamat mencoba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.